social media. Kalau kau nak keadilan, berdoalah minta dekat Allah. Kalau kau nak suami kau rujuk dengan kau balik, berdoalah minta dengan Allah. Bukan kau minta dengan netizen. Malukan nama aku. Siti. Selepas nama dipetik oleh Siti Jamumo yang dikatakan punca Aiman melakukan live bersama Jenny, Ayuni terus menghubungi Aiman mendapatkan penjelasan. Siti yang cakap macam tu yang kau pergi dengar, kenapa? Kau kena duduk bertiga je ke? Ha? Ayuni naik. Kau naik Ayuni. Dia kata buat marketing pula. Tak dengar marketing sampah nak buat dah. Bergaduh-gaduh marketing sampah tak nak buat baik. Aku jual produk kau. Hello. Kau tengok ni, dia kata aku berdua pula kat rumah ni. Man, dengar ke aku bercakap? Ha. Kau dengar ke? Dengar. Aku minta maaf cakap. Aku sangat-sangat panas demi Allah aku nak marah. Ni lillahi ta'ala aku tak ada marketing dengan kau. Tak ada. Aku tak ada marketing yang kita nak buat sekarang ni bukan marketing. Aku nak tanya kenapa tiba-tiba nama aku kena maki depan berapa puluh ribu orang sayang? Cak, ayo, siapa maki kau ni? Siapa maki kau? Siti. Cak, kau cakap apa? kau tak simpan-simpan dah. Aku yang suruh. Macam ni lah semua orang minta maaf. Saya memang marah tapi saya nak cakap yang betul-betul Aku, Aiman, aku dengan kau, aku bayang kau dari sebelum kau cerai lagi keluarkan produk Vita Skin Gold ni kan? Ni Vita ni. Ni Vita ni. Ini adalah, okey, kepada Siti refund duit aku sebab dia tak nak teruskan live. Sebab dia kata dia tak mampu jual produk aku. Aku okey. Tapi, kau tak mampu refund sebab duit tu kau cakap kau dah bagi nafkah kat dia. Kau dah buat simpanan anak. Betul tak Aiman? Aku tanya kau, betul tak? Sebenarnya aku nak refund. Aku nak refund duit ni. Tapi duit tu aku dah pakai untuk bagi kat anak aku. Jadi okey, itu aku yang aku dengar. Ni sebelah laki aku Betul tak sayang? Ya. Engkau yang borak dengan laki aku sebab nak settle hal produk yang aku keluarkan ni. Lepas tu, aku dengan Jenny tak ada kena mengena dengan kau. Aku dengan Jenny yang datang cari aku, minta nak suruh aku tolong dia sebab nak selesaikan hutang. Sampai aku pergi dalam rumah dia, dalam pondok aku pergi. Diorang tak faham. Mayu ni diorang tak faham. Aku tak ada pun. Si Siti tu tak padan nak fitnah aku. Aku geram ni. Selama ni aku backup tau sebagai kawan. Aku letih lah. Sampai bila Allah tak bagi, sampai bila kau tak dapat apa yang kau minta dari Allah. Sebab perangai kau mengagungkan social media. Kalau kau nak keadilan, berdoalah minta dekat Allah. Kalau kau nak suami kau rujuk dengan kau balik, berdoalah minta dengan Allah. Bukan kau minta dengan netizen. Malukan nama aku. Siti, cukuplah Siti. Berapa kali aku pesan dekat kau? Kalau kau nak rujuk, ubah perangai kau. Ubah Aiman, ubah perangai kau. Cari duit. Bukannya kau pakai nama aku macam ni. Aiman tengah buat live jual produk. Sakit hati aku. Aku dekat rumah mertua aku tahu tak. Aku keluar ni. Aku tak ada kat sana. Aiman buat live tunjuk kat sana. Aku tak ada. Kat sana ada staff kau je. Jenny datang daripada mana Jenny? Kau bagi tahu kau datang daripada mana datang sini? Rumah tu. Aku cukup tak sukalah engkau waktu kau minta pertolongan aku Siti. Aku tolong. Aku tolong sejukkan kau semua benda. Waktu kau kena cerai talak pertama dengan laki kau pun aku yang tolong. Kau ingat dekat kita orang ni tak ada bukti ke apa yang kau buat? Cukuplah aku tak berbunyi selama ni. Cukuplah kau dah maki aku babi apa semua kat WhatsApp. Ni bukan marketing lah. Kau nak aku screenshot ke apa semua yang Siti pernah maki aku dalam WhatsApp. Geram ni. Aku tak kisah kau nak gaduh macam mana dengan Aiman. Kau gaduh lah. Engkau pun dah bercerai talak dua lah. Kau dah kena cerai depan 20,000 orang lah Siti. Sedar-sedar sikit. Aku tak pernah tahu jadi sejahat ni. Kalau kau nak sedar, kau sedar sekarang. Tapi bila kau bergaduh dengan Aiman, bukan tahap cerai dah ni. Lepas cerai pun kau nak cari gaduh lagi dengan dia. Engkau ni apa benda? Lepas tu kau pergi libatkan nama aku. That's not fair, sister. Yuni, aku balik dulu Boleh Balik aja ni kalau orang nak jatuh makan maruah macam ni. Tapi aku sumpah, aku minta maaf Man. Tak apa Man, kau tak payah refund duit tu, aku halalkan. Kau nak buat live, tak nak buat live, tak apa, cukup. Aku bagi Jenny je jalan produk ni seorang. Jenny memang buat. Sibuk apa? Aku memang kena petik dalam